Okey, jom kita teruskan soalan trial Melaka. Okey, 2025 soalan nombor 4. Tak lawa. Okey, alright. So, ini adalah jadual berkala. Okey, kita bedah sikit dulu tentang jadual berkala. Okey, bila kita baca daripada atas ke bawah macam ni, yang cikgu buat arrow ni, ini kita panggil sebagai kumpulan. Okey, bila kumpulan, definisi bagi kumpulan adalah lajur menegak dalam jadual berkala unsur. Okey, lajur menegak dalam jadual berkala unsur. Okey, so kalau kita baca melintang pula macam ni, itu adalah kala. So, definisi bagi kala adalah baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Okey, baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Okey, katakan cikgu nak dapatkan susunan elektron untuk P. So, untuk P berada dalam kumpulan 1. Kenapa kumpulan 1? Sebab yang pertama ni memang kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13, kumpulan 14, 15, 16, 17, 18. So, P berada dalam kumpulan 1. Bila kumpulan 1 membawa maksud elektron valence dia adalah 1. Maksudnya kalau cikgu buat susunan elektron 281, 2881, elektron valence dia 1. Okey. Kemudian dia berada pada kala 3. So, bila berada pada kala 3, maksudnya cikgu tahulah petala dia ada 3 macam ni. Okey, kemudian bila kata kumpulan 1, maksudnya elektron valence dia 1. So, nombor depan cikgu akan letak 28. Kenapa 2? Sebab kala pertama, petala pertama paling banyak boleh isi 2 saja. Okey, yang kedua dan yang seterusnya paling banyak kita boleh isi 8. Ni semua paling banyak kita boleh isi 8. So, kalau sini cikgu tulis 8 lah. Tapi dekat sini cikgu tulis 1 sebab P berada dalam kumpulan 1. Okey. So, kalau S macam mana pula? Okey, dia berada dalam kala 1, 2, 3. Kala 3 juga. So, ada 3 petala jugalah. Tapi dia berada dalam kumpulan sini tadi 1, 2, 13. So, dia berada dalam kumpulan 13. So, elektron valence dia adalah 3. So, susunan elektron dia 2, 8, 3. Okey, alright. Okey. Kalau diberi nombor proton, contohlah nombor proton dia bagi kita 5. So, kita buatlah susunan elektron kita 2, 3. So, cikgu dapat kala 2 kumpulan 13. Kenapa kumpulan 13? Bila elektron valence 3 dan ke atas kita kena tambah 10. Okey, itu untuk tentukan kumpulan lah. Okey, alright. Lagi kita boleh bedah tentang nama dia. Kumpulan 1 ni nama dia adalah La, logam alkali. Kumpulan 2 nama dia adalah Lab, logam alkali bumi. Kumpulan 18 gas adi. Kumpulan 17 halogen. Yang sini ke sini tak ada. Tak ada nama dia. Okey, tapi yang bawah ni adalah unsur peralihan. Okey. Kalau kita ulang sifat istimewa unsur peralihan kan, berfungsi sebagai mangkin. Lagi membentuk ion kompleks. Ini sifat istimewa dia. Orang lain tak ada, dia je ada. Membentuk ion kompleks. Lagi membentuk sebatian berwarna. Sebab apa berwarna dekat unsur peralihan lah? Ada ferum 2 hijau, ferum 3 perang.
Dekat unsur peralihan juga ada kuprum. Kuprum warna biru. Itu yang kata membentuk sebatian berwarna. Okey, last sekali mempunyai lebih dari satu nombor pengoksidaan. Maksudnya apa? Bila ferrum tadi ada 2+, ada yang ferrum 3+. Dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey? Alright. Okey. Lagi apa yang kita boleh bedah? Okey, cikgu padam tahu sebab cikgu nak tulis tak ada ruang. Okey. Alright. Okey. Kalau dari segi sifat oksida. Dua yang pertama ni kita kata tadi logam alkali bumi. So dia alkali lah kan. Bila alkali dia adalah bersifat oksida base. Dia bersifat oksida base. Bila dia bersifat oksida base maksudnya dia boleh bertindak balas dengan asid lah. Menghasilkan garam dan air. Maksudnya bila sesuatu bahan tu macam P. Bila dia bersifat oksida base. So dia boleh bertindak balas dengan asid. Dia mesti bertindak balas dengan benda yang berlawanan dengan dia. Okey. Kalau untuk yang belakang ni pula 14 sampai 17 dia bersifat oksida asid. Bila dia bersifat oksida asid, confirm lah dia bertindak balas dengan alkali. Dia mesti berlawanan. Okey. Tapi untuk yang nombor 13 ataupun selalunya kat situ ada aluminium lah. Aluminium bersifat amfoterik. Amfoterik maksudnya dia boleh bertindak balas dengan asid, dia juga boleh bertindak balas dengan base. Okey, so dia adalah oksida amfoterik. Okey, alright. Lagi kita boleh buat tindak balas sikit. Okey, cikgu padam balik. Okey, dekat kumpulan 1 cikgu nak lukis ni. Kalau dari segi saiz. Dari segi saiz naik bukit kibar bendera. Maksudnya bila menuruni kumpulan saiz semakin bertambah. Kenapa saiz bertambah? Sebab bilangan petala kalau tak muat berisi elektron bertambah. Saiz bertambah sebab bilangan petala berisi elektron bertambah. Betul lah. Yang ni kala 1 maksudnya petala dia 1. Yang ni kala 2 maksudnya petala dia ada 2. Yang ni kala 3 maksudnya petala dia ada 3. Bila bilangan petala dia bertambah, saiz dia juga bertambah. Okey. Kalau merentasi kala kiri ke kanan, kita bayangkan bentuk bendera juga. Tadi naik bukit kan? Naik bukit, kibar bendera. So, bila daripada kiri ke kanan, saiz semakin kecil. Kenapa? Okay. Dari kiri ke kanan, bilangan proton bertambah. Bila bilangan proton bertambah, daya tarikan antara nukleus. Yang dekat tengah-tengah tu antara nukleus dan elektron bertambah. Pusat dia dekat tengah-tengah tau, yang nukleus tu. So bila daya tarikan antara nukleus dengan elektron bertambah, so saiz pun semakin kecil lah. Dia akan shrink, dia akan semakin kecil. Okay. Alright. Okay. Alright, so kita tengok, kita padam balik, baru kita tengok soalan. Dia kata unsur manakah yang merupakan gas monoatom? Bila monoatom maksudnya kumpulan 18 lah. So kumpulan 18 kita ada R. Okey. Bandingkan saiz antara P dengan T. Maksudnya P dengan T. So saiz P lebih besar daripada saiz T. Okey. So, cara jawab adalah saiz atom P lebih besar dari atom T. Okay, kalau awak nak cakap lebih kecil pun boleh juga. Sebab tadi cikgu dah bagi tahu pasal bilangan proton bertambah, daya tarikan semakin kuat kan. Okay, so kita nak buat tentang lebih kecil. Boleh. So, saiz atom T lebih kecil dari atom P.
Sebab bila merentasi kala macam tu, bentuk bendera kan. So saiz atom T lebih kecil berbanding atom P. Okey, tu kita dah banding. Now berikan sebab. So kita boleh kata bilangan proton atom T lebih banyak dari atom P. Kita boleh cakap macam tu. Okey, kalau dia 3 markah, kita boleh tambah apa? Kita boleh tambah daya tarikan antara nukleus dan elektron bagi atom T lebih kuat dari atom P. Gitu. Okey. Sebab bila saiz je mesti mention tentang bilangan proton dia dengan daya tarikan antara nukleus dengan elektron. Okey. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara P dengan air. Okey. Kalau P kita tulis P je. Sebab dia adalah kumpulan 1. Kumpulan 1 adalah logam. So monoatom. Okey. Plus air. Air adalah H2O. Kita akan dapat POH plus H2. Okey. Induk dia bila kumpulan 1 dengan air X plus H2O arrow, kita akan dapat XOH plus H2. Okey, cikgu balancekan dulu sekejap. 2 4 O2. Okey. So 2X. Sekejap ya. So induk dia terus letak je lah yang balance punya. Induk dia ni induk dia. Okey. 2X plus H2O arrow 2XOH plus H2. So X ni kita akan ubahlah guna logam apa yang dia bagi. Okey, so selesai. Kemudian dia kata unsur P 0.5 unsur P. So cikgu ada 0.5. Okey, bertindak balas dengan air. Hitung isi padu gas yang terbebas. So dia minta untuk gas isi padu berapa. Okey, so ini macam biasalah mesti guna stamp MRS. So mol dah settle dah sebab dia dah bagi bilangan mol P, dia dah bagi. So kita tak payah buat apalah, 0.5 mol. Kita terus pergi kepada R, iaitu ratio. Ratio antara siapa? Siapa yang kita ada nisbah dengan apa yang kita cari. So pada persamaan 2 mol P nisbah 1 mol H2. Ini kita dapat daripada persamaan. Tapi cikgu tak ada 2 mol, cikgu ada 0.5 saja. So kalau 0.5 mol P nisbah dia darab, di sini darab, gerak belakang kita bahagi. So kita dapat 0.25 mol hidrogen. Dah dapat settle markah. Kemudian untuk solve problem, okey, ingat tahu bila untuk solve, okey, kalau dia minta jisim, bilangan mol darab dengan jisim molar. Tapi kalau dia nak isi padu, bilangan mol darab dengan isi padu molar. 24 ataupun 22.4. So dalam kes ni dia nak isi padu. Dia dah bagi 24. So V sama dengan 0.25 yang kita dapat tadilah. Darablah dengan 24 sebab dia dah bagi. Tekan kalkulator, dapatlah 6 DM3. Okey. Alright. Itu saja. Bye.